Lagi satu saya cakapkan terus terang dengan awak. Yang mana semua dah dengar. Ini semua daripada dasar lautan. Dasar dan lautan kan. Dia adalah anugerah daripada Allah. Dan dia adalah apa kita panggil? Ya, mineral. Tapi dia anugerah daripada Tuhan. Dan dia adalah Asbab pun dia juga. Lagi satu, makhluk Tuhan. Dasar lautan tu siapa yang ada kat situ tu? Nak pergi 300 berapa? 3,000 meter 3,000 meter kita belum sampai bawah, kita dah mati. 3,000 meter di dasar lautan. 3,000 meter nak pergi bawah sekali tu dasar lautan tu, siapa yang ada kat bawah tu? Kalau tidak Allah yang menentukan segalanya. Jadi bila saya terfikir otak saya, ini adalah makhluk Tuhan. Ini adalah makhluk Tuhan. Semua pemberian Tuhan. Jadi inilah saya nampak. Walaupun setakat air 15 drop dalam besen buat sendiri dan beli ini memang tak rugi. Sebab dalam ni dicampurkan 15 ada berapa drop sampai habis ni? Ada berapa kali? Ada boleh buat 30 sesi. Satu sesi 3. 30 kali 3 99. Boleh pakai. Betul tak? Satu sesi 3 kali guna. Boleh guna sampai habis ni 30 sesi. 30 kali 3 90. Ya. Jadi 90 kali rendaman untuk keluarga, suami boleh, anak kita boleh. Jangan cakap anak dara, anak teruna yang baru 20 tahun, 15 tahun tak ada penyakit. Jangan cakap. Sekarang kencing manis, kanser diserang daripada budak orang muda-muda. Kan tak macam dulu kan? Dulu tunggu orang tua baru sakit kan tak? Tapi sekarang 15 tahun dah sakit jantung. Meninggal dunia. Jadi ini bukan setakat yang tapak kaki yang saya cakap tu. Dia keluarkan kolesterol, dia keluarkan asid. Tetapi dalam masa yang sama, pumping jantung kita dia lebih baik. Saya memang jantung bengkak, satu. Dan yang kedua, kolesterol tinggi dan acidic badan saya. Saya tak boleh makan kopi, saya tak boleh makan coklat, saya tak boleh minum Milo, saya tak boleh makan asparagus, saya tak boleh makan bayam. Tu semua asid. Doktor dah senaraikan dah benda-benda tu semua tak boleh. Lepas tu air saya hanya 800 ml. Ini berapa ml? 500 kan? Campur lagi 300. 1 botol setengah je air saya daripada pagi sampai subuh. Saya tak boleh minum lebih, jantung bengkak. Jadi alhamdulillah lebih bertenaga. Selama 2 tahun duduk sini tak buat kerja untuk melipat kain 2 bakul. Hari yang ke-7 saya lipat kain 2 bakul dalam bilik. Langsing, cadar, sarung bantal, saya boleh buat sendiri dengan berpeluh-peluh keluar peluh. Sebab jantung jantung bengkak memang peluh banyak. Jadi di situ saya nampak. Lepas tu masuk kereta, turun kereta, itu pun masalah juga. Saya selalu lemah. Tapi alhamdulillah, walaupun dia tak tunjuk terus baik. Maklumlah 7 tahun sakitnya, takkanlah sekali harum terus baik, sekali terus baik. Jadi masalahnya tu kurang sakitnya tu. Itu yang saya suka, kurang sakit. Jadi itulah perkongsian saya